Saya tak tahu pun, tapi setiap TV ada rahsia ini dan tak ada siapa bagi tahu awak. Tahu tak TV lama-lama ni, sampai tahun 2026, awak kena buat ini hari ini juga untuk naik taraf, tak payah beli plan atau TV baru. Seorang juruteknik datang rumah saya pasang antena dan ajar saya ini, lepas tu saya tak perlukan lagi alat TV yang selalu hang tu. Ambil kabel USB pengecas awak dan cucuk kat port USB belakang TV lama awak. Bukan untuk pendrive je. Hujung satu lagi sambung ke telefon, buka pelayar telefon awak dan type exact tag, klik pilihan pertama dan pergi ke 3 titik tu. Tekan hiburan, scroll sikit dan pilih cara nak kemas kini perisian TV awak. Okey, pilih je pilihan mula, lepas tu pilih jenama TV awak. Semua jenama yang dipilih akan keluar. Klik kotak ni dan tunggu app kemas kini TV awak. Dalam beberapa minit je, paling lama seminit, TV awak akan mula kemas kini sistem. Dan awak dah berjaya tukar TV awak jadi Smart TV. Sikit je orang tahu benda ni boleh buat. Lagi best, boleh guna remote yang sama dan ada semua fungsi. Tengok, dah boleh guna YouTube pun.